rumah di sini, beranak pinak di sini. 5 tahun pertama, suami dia orang Vietnam tu akan dapat pas pasangan. Siapa yang kata? Undang-undang kata dia boleh dapat. Lepas itu, dia kena tunggu 7 tahun baru dapat IC merah. Isteri warga asing 2 tahun. Suami warga asing 7 tahun. Pasal apa lagu tu? Ram, memang undang-undang kata begitu. Dia ada beza. Isteri warga asing 2 tahun. Suami warga asing 7 tahun. Undang-undang kata begitu. Jadi 5 campur 7, 12 tahun. Tahun yang ke-13 baru suami warga asing boleh mohon warga negara. Kalau semua dah ada, dia di sini 20 tahun. Berumah di sini, bekerja di sini, berkeluarga di sini, layak dah dapat. Nah, itu cara dia undang-undang dia. Jadi bila kita proses ikut undang-undang, serangan kepada kerajaan perpaduan, ramai ratus ribu orang Cina dapat warga negara. Saya katakan bahawa itu tuduhan yang berniat jahat untuk mengganggu kerajaan perpaduan. Tolong orang untuk dapat warga negara supaya boleh tinggal dengan aman dan ikut lunas undang-undang dalam negara kita. Yang ini kita tak boleh biak, tuan-tuan. Itu baru satu perkara tentang warga negara. Kadang-kadang, ya, banyak lagi lah kalau kes polis kah, kes immigration kah, banyak sangat.